Hi guys, welcome back to Mak Dan channel. Hari ni Mak Dan nak unboxing satu mainan baru yang Mak Dan baru je beli. Hahaha, nantikan kita tengok apa mainan baru ni. Itu dia. Mak Dan beli drone L600 Pro Max with LCD. Produk ni memang lengkap, seronok. Datang sekali dengan beg, tak payah susah-susah nak simpan. Okey, ni dia punya kabel charger. Model yang Mak Dan beli ni, Mak Dan ambil yang ada sekali datang dengan 3 bateri. So ni bateri dia 4500 mAh. Ada 3 biji, 2 dekat dalam tu, 1 lagi masih ada dalam drone. Ini dia punya Dia punya OAS. Ni sensor nak bagi drone tak langgar apa-apa ni lah, pokok ke tiang ke. Ini dia drone L600 Pro Max. Ui, nice lah body dia, cantik. Agak ringan. Kita try dulu, buka dulu, check dulu. Mantap guys. Kita try buka dia punya cover kamera dia. Sebab dia tulis kat situ dia gimbal lah, gimbal kamera dia. Tu dia, didatangi dengan kamera gimbal. Uish, gimbal 360 bhai. Memang mantap. Memang teracun. Tak apa, kita letak tepi dulu. Mak Dan nak tunjuk dia punya remote pula. Remote dia pakai LCD tau. Lama remote dia ada LCD geng. Tapi ringan. Remote dia ringan. Ini Mak Dan cuma unboxing je. Mak Dan takkan test pun. Jadi kalau korang nak tengok Mak Dan test fly, first fly, korang tunggu part 2, okay?